Sesungguhnya manusia menyeleweng daripada kebaikan disebabkan sifat marah. Daripada hadis tu, hak Nabi kata la taghdab 3 kali tu menunjukkan bahawa manusia menyeleweng daripada kebaikan kadang-kadang. Bukan semua tajuk ni. Macam nyakit juga, bukan sebab makan daging kambing je. Ada juga hak jenis gula. Bahaya dia punca daripada gula. Hak ni punca daripada daging kambing. Hak ni punca daripada buah masang barak sangat. Hak ni punca daripada cuka. Contoh. Begitulah juga manusia jadi rosak menyeleweng ni. Jadi balah ni. Jadi kufur ni. Jadi maksiat ni. Salah satu jalannya marah. Lah. Dan dalam hadis kita baca ni, Nabi kata la taghdab, ulang. 3 kalinya ulang. Kata, apa makna wahai ulama? Orang kediang-kediang tanya, wahai ulama, bab apa ni yang siapa ulang 3 kali ni? Yalah, kita orang Melayu pun reti. Orang Arab pun reti, main ulang 3 kali ni. Marah, dakwi marah ni. Maknanya bahaya marah ni. Tapi ulama-ulama hadis ulah pula marah lagu mana? Marah yang berlebihan. Marah masuk hatu. Marah siapa maki, nerakakan orang, gelakkan orang, hina orang, pelikih orang. Hak tu tak boleh. Dah siapa? Saya tak boleh. Awak pun tak boleh. Siapa pun tak boleh. Kalau awak nak jadi orang baik, marah bersederhana. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara tu pertengahan. Suka pertengahan. Suka pula jangan sampai fanatik. Sayang jangan sampai fanatik. Jangan sampai ta'assub. Jangan sampai jadi asabiyah. Kerana sayang berlebihan pun nyakit juga. Macam kecil, macam gula tu. Gula bagus. Tak ada gula rebah. Tapi apabila berlebihan. Ada seorang tu, pokcik. Kat rumah saya tau. Nak mati lela orang tengok. Panggil saya. Kita tu lebah. Belum lebah ni baca surah Baqarah. Baca tak jadi apa ni. Warna ni. Marilah keluarga tanya, ustaz dah nak buat mana ustaz? Tanya saya. Saya kata saya bukan doktor. Dia ni sakit apa ni? Kecil manis. Oh, kecil manis. Telefon doktor. Doktor pun marilah. Cak, we obat air manis. Segar mega. Molek lalu bangun cokoh lalu dah. Ni lah. Makna nak juga. Tapi manis dah lalu. Bahaya pula. Kerak kaki pula. Buruk kaki pula. Rabung mata pula. Nak wasatiyah sederhana. Sayang pun kena sederhana. Sayang melampau fanatik. Sayang melampau ta'asub. Sayang melampau membuahkan asabiyah jahiliyah. So, lagu mana asabiyah? Sayang ke Melayu bukan asabiyah. Sayang orang Cina, sayang ke Cina. Orang India, sayang ke India. Itu bukan asabiyah. Itu hak fitrah yang Allah cipta. Dia sayang ayah dia, bini dia. Itu bukan asabiyah. Lalu sahabat tanya, mahiyal asabiyatu ya Rasulullah? Atau kama qala. Apa itu asabiyah wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, al-asabiyatu antu'inu qaumaka ala zulm. Kamu tolong kaummu, ayahmu ke, patimu, puakmu ke, orang kampungmu ke, gurumu ke, muridmu ke, orang hakmu sayang tu, ala zulm, dia atas zalim. Dia atas kezaliman. Tu tak boleh. Itu jahiliyah dia panggil. Itu fanatik. Hak tu hak sayang. Berlebihan. Jadi nyakit juga. Walaupun sayang ni sifat rahmah. Sayang ni daripada sifat rahmah. Tapi berlebihan tak boleh. Macam rahmah juga. Berlebihan tak boleh. Ada kaedah rahmah dia. Wasatiyah sederhana. Berlebihan pula wasatiyah. Tak boleh juga. Sederhana tu pada sederhana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Jadi sifat marah ni membawa kepada kecelakaan. Bahkan kemarahan yang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu tikaman daripada tikaman syaitan. Jadi kalau marah ni bukan kerana Allah. Dia kata saya marah kerana Allah. Saya marah orang judi. Marah kerana Allah atau marah orang judi. Marah kerana Allah dah. Tapi caramu marah tu kerana Allah ke tak? Macam orang semayang lah. Semayang memang kerana Allah. Tapi caramu semayang tu betul ke tidak?
Marah tu, mu kata marah orang berjudi. Marah orang berjudi kerana Allah. Tapi cara mu tu ikut Islam ke tak? Ke ikut Khawarij? Mu marah orang berjudi cara Khawarij. Mu marah orang berjudi cara Syiah. Kita nak marah orang berjudi, orang makan daging babi ni dengan cara ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu judi arak ni pula. Bukan kita minum. Hak tu hak orang kafir. Mu cara apa pula dia orang kafir? Hak orang kafir, mu nak nasihat dah apa? Mu nak halang tak boleh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang arak contoh, tentang judi. Allah kata lagu mana? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang beriman. Harang tu orang beriman. Dia orang kafir. Itu hak dia. Mu rasa jadi hero pula sekat hak orang kafir. Mu makan lembu. Dia makan babi. Bahasa dia dah. Kalau di India nu mu melih lembu, dia marah. Dia kata Tuhan dia. Tak kesusah. Dia makan babi, mu kata harang. Harang tu untuk kita orang Islam. Ya ayyuhallazina amanu. Allah kata wahai orang-orang beriman. Bukan dia kata wahai orang kafir. Dah lock ustaz pula dah. Saya tak suruh lock. Gilah nasihat. Mu nak pergi sekat tu tak boleh. Itu makanan dia. Itu minuman dia. Contohnya. Ini yang kita kena faham.